Datin Seri Pamela Ling Yue mungkin bukan nama yang dikenali ramai sebelum ini. Namun berita kehilangannya secara tiba-tiba telah menarik perhatian seluruh negara. Pamela dilaporkan hilang pada 9 April lalu dan dipercayai diculik ketika dalam perjalanan menuju ke Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di Putrajaya. Sehingga hari ini, wanita berusia 42 tahun itu masih lagi belum ditemui. Menurut laporan The Borneo Post yang memetik beberapa agensi berita, Pamela ialah isteri kepada ahli perniagaan dari Sarawak, Datuk Seri Thomas Hating Siu iaitu pengasas Joint Land Group. Joint Land Group menjalankan pelbagai jenis perniagaan dari hartanah, peladangan, perkapalan hingga insurans di beberapa negara termasuk Singapura, Brunei, Australia dan Papua New Guinea. Pamela yang dipercayai berasal dari Sibu itu juga merupakan ibu kepada 3 cahaya mata dan telah menetap di Singapura sejak tahun 2008 di mana dia menguruskan sebuah syarikat pengurusan hartanah. Beliau pulang ke Malaysia pada Januari 2025 untuk membantu siasatan yang dijalankan oleh SPRM selepas dia dan suaminya disiasat di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 AMLA dan Akta SPRM 2009. Difahamkan, Pamela dan Thomas juga sedang melalui proses penceraian yang sangat rumit di Singapura dan Malaysia melibatkan harta yang besar nilainya. Malah, portal Sabah kini melaporkan terdapat dakwaan yang suaminya berlaku curang dengan wanita lain yang kini dikatakan sudah menjadi isteri kedua Thomas. Pada 9 April yang lalu, kereta Grab yang dinaiki Pamela telah dipintas oleh 3 buah kenderaan yang tidak dikenali ketika dalam perjalanan menuju ke pejabat SPRM. Seorang lelaki memakai vest polis dan seorang wanita berpakaian seperti pegawai polis dilaporkan menarik Pamela keluar dari kenderaan dan memintanya masuk ke dalam salah satu kereta mereka. Terbaru, polis tidak menolak kemungkinan kes penculikan Datin Seri Pamela Ling Yue pada 9 April lalu di Putrajaya adalah rancangan yang dibuat wanita terbabit sendiri. Berdasarkan rakaman sistem kamera litar tertutup CCTV, polis mendapati mangsa mengikut arahan suspek yang melarikannya tanpa berlaku sebarang pergelutan dan situasi pergerakan penculikan berjalan lancar. Namun, peguam yang mewakili Pamela, Sanggit Kaudio menafikan teori berkenaan dan mendakwa ianya tidak berasas, malah bertujuan mengalihkan fokus serta sengaja direka untuk melengah-lengahkan siasatan.